Selamat pagi warga internet. Hari ini Cik Man ke selatan tanah air lagi. Jadi hari ini kita nak ke Rembau, nak explore Rembau. Jadi jom tonton video ni sampai habis. Okey, kita sampai di daerah Rembau. Jadi kita nak cari sarapan pagi ni dulu. Kita nak cari sarapan kedai yang terbaik yang berada di daerah Rembau ini. Jom, mana agaknya kita nak sarapan pagi ni. Dari Kelang tadi Cik Mam betul lah dalam 7.30. Sekarang ni dah 8.43. Jadi hari ni trafik tak jam. Hari Ahad Hari Ahad hari ni trafik tak jam, kereta tak banyak. Jadi kemungkinan minggu depan Raya Cina mungkin lah jam. Jadi hari ni perjalanan agak lancar sedikit hari ni. Kita nak explore apa yang ada di daerah Rembau ini. Mungkin ramai yang tak tahu apa yang ada tempat pelancongan yang ada di Rembau ini. Jadi hari ni Cik Man buat yang terbaik lah. Mana tempat-tempat yang korang nak bercuti time Raya Cina nanti. Kalau ada hajat nak ke Rembau, okey, hari ni Cik Man akan buat video untuk tempat-tempat yang menarik berada di daerah Rembau ini. Yang belakang tu Gunung Datuk Jadi Gunung Datuk ni dah dekat lah dengan jalan sebenarnya. Nanti kita akan masuklah ke jalan Gunung Datuk. Jalan ni sebenarnya boleh tembus Kuala Pilah, tapi ada melalui bukit, depan tu ada bukit. Jadi dikatakan ada kedai makan yang sarapan pagi yang terbaik di Rembau ni. Kita tengok sama ada dah buka ke ini ataupun tutup. Pemandangan indah ni. Nampak gunung-gunung banyak. Banjaran Titi Wangsa. Kalau straight ni kita akan ke Inas dan ke Kuala Pilah, shortcut lah. Jadi orang Rembau nak ke Kuala Pilah, dia akan shortcut ikut jalannya. Tapi jalan dia berbukit lah. Ini dah kedai makan antara yang terbaik di Rembau. Jadi kita parking dulu.
Anu. Iya. Licin. Okay, jadi Cik Man terbalik sini. Tinggi tu, jadi tergeledok. Okay, ini dia. Santai warung di kolam. Sarapan pagi kita jom. Nasi lemak sambal potai. Campur dengan telur apa? Telur. Makan. Ya. Kalau tidak selamat. Kalau dapat kapang lebih awal. Jadi apa yang ada kuih sini? Kuih dah banyak dah habis. Banyak dah habis. Okey. Kuih sopang ni dah habis dah. Oh, ini ada special sopang kan. Jadi kalau orang datang sini ada sopang ni. Okey. Sampai lain tak dapat. Sopang ayah dengan Rabu je. Oh, sopang yang dengan Rabu. Okay, kita Darul pun. itulah dia Bajar Nyempur kan. Sebab nama di kolam, tepi ni ada kolam. Jadi saya tarik satu. Tarik satu. Alhamdulillah. Dapat Luqman. Tak mana kan? Tak, dulu asalnya. Tahu lah macam Yo, ini toke dia. Sedara ini tak jauh. Tu golek depan tu dia. Tadi tu. Iyo, tu golek. Tadi tu. Aduh, motor tu. Okey, sarapan nasi lemak kita sampai. Memang ni yang terbaik lah. Nasi dia tu memang terbaik. Dan ini sambal potai. Apa sambal potai lah ni. Memang favourite Cik Man. Jadi korang boleh cuba jalan ke Kuala Pilah simpang tadi, masuk tu dalam 1 km sampailah ke kedai di kolam ni. Kita dah sarapan, memang sedap lah sarapan. Jadi kalau datang ke Rombau ni kena pergi gerai di kolam Jalan Rembau Kuala Pilah. Jadi depan ni Cik Man nak tunjuk kat korang Bukit Miku. Angin kuat ya. Pemandangan sini memang cantik lah. Keliling dia. Oh, ada racing. Cuba mengejar di situ. Okey, ke tepi dia. Ada bukit. Ini ada nyet pun ada sini. Banyak nyet. Jangan melintas. Jangan melintas kau. Alah. Okey, depan ni bukit Miku. Jadi mandu sini ataupun menunggang ke apa ke kena berhati-hati lah. Sebab biasalah dekat hutan-hutan ni banyak kehidupan lain. Jalan ni memang berbukit. Jadi Inas 12 km ke depan lagi. Jadi kita tak pergi ke Inas lah. Sampai ke Bukit Miku nanti kita pusing balik. Kita cari tempat-tempat yang lebih menarik. Belum sampai lagi Bukit Miku kan. Ramai yang tak ada air. Mungkin ni nak buat ubat lah kot tak tahulah apa dia. Okey, kita dah sampai puncak Bukit Miku sini. Okey, ni dia Bukit Miku, sempadan rumah Kuala Pilah. Okey, jadi sekarang kita pusing balik sebab kita tak nak ke Rembau je ya.
kena berhati-hati lah. Ya, nampak pemandangan daripada Bukit Meku. Pekan Cengkau di pekan ni dulu, satu ketika dulu memang terkenal lah orang kampung akan shopping kat sini, beli barangan dapur. Tapi sekarang dah tinggal tak banyak lagi ya, sebab yang lama nak terbakar, kedai lama terbakar. Jom kita tengok. Ni yang tinggal lah, tapi dah tutup. Yang dulu sini kedai ni, tapi terbakar. Memang dulu sini aktiviti orang kampung jual dulu semua kedai. Memang banyak kedai sini, macam-macam kedai ada sini. Kedai motor, kedai macam lah, kedai kopi, gunting rambut. Ini kedai runcit. Jadi semua terbakar dah. Inilah dia pekan Cengkau yang tinggal lagi. Tak banyak dah, ini tinggal habis dah. Jadi tak seperti dulu lah. Ok, lepas ni kita nak ke Museum Rembau. Ok, tu nampak Museum Rembau. Jadi kita masuk ke kanan. Ok, jalan hala ke Tampin, Rembau Tampin. Nanti nak kat Pekan Cengkau, kau nampak simpang museum, kau masuk ke kanan Museum Rembau. Jom kita tengok. Kampung Penajis. Ni lah Kampung Penajis. Nama dia pelik sikit, Penajis. Memanglah nama asal dia Penajis, dia memang tak boleh ubah lah. Dan ni dia Kampung Penajis. Jalan ni terus ke Linggi, ke Lubuk Cina. Dia boleh sampai ke Lubuk Cina jalan ni. Astana Raja. Jadi Astana Raja, kemungkinan dulu Raja Malewa duduk kat sini lah. Jadi nama dia kawasan Astana Raja. Jadi museum kat depan ni tak jauh. Ini sekolah Astana Raja. Kalau Sembilan panggil sekolah Senagajo lah kan. Di luar Negeri Sembilan. Jadi kita nampak museum. Jalan ni ke kota, ke Tampin. Jalan ni ke Lubuk Cina, Melaka. Jadi kita nak ke museum. Allahu Akbar. Okay, kita dah sampai Museum Rembau. Ini ada Museum Rembau.
Jadi kita parking tempat yang redup lah dulu kat sini okey kot. Ini Museum Lembau. Ini tengok ke depannya ni. Ini replika batu tikam. Ini batu kasur jadi kalau sebelum melantik jadi raja atau sultan, dia akan tidur sini lah. Nanti diuji dan diletakkan bau jelatang ni gatal. Berhari-hari dia orang tidur sini. Ini cuma replika aja lah. Adat Minangkabau, Sumatera Barat. Dia ada kita faham dulu. Kita tengok ini sejarah dia. Banyak lagi sejarah Kalau nak atas ni kena bayar RM5. Jadi kalau nak tahu kena datang sini baru tahu sejarah dia. Jadi Cik Man tunjukkan jalan untuk ke Museum Lembau kena dikenakan RM5 untuk masuk ke dalam museum. Dan depan ni ada makam Raja Malewa tak jauh daripada atas tadi. Museum kita ada makam Raja Malewa. Okey, ini makam datang ini dia. Okey, makam Raja Malewa nampaknya bukan tapi punya makam jadi tak jauh daripada museum dalam 1 meter ke sampai situ. Ini makam. Jadi bertukar pun dia pasir sini ada rantai. Jadi museum tu replika tanah Raja Malewa ini makam dia tak jauh daripada museum. Kita ke selanjutnya. Itu aja. Dan museum. Dan sekarang kita nak ke
masuk ke Kang Lipo Gunung Batuk. Kalau masuk sedikit jam 2 lah. Tak tahu kenapa jalan gitu. Kalimanda di Lubuk Talan. Lubuk Talan ni sebenarnya jalan ke Inah tadi ya. Tadi sampai ke depan ni. Kita masuk di depan nanti kita masuk ke sini. Kita sampai Lubuk Talan di Sungai Talan. Ini yang lainnya ini tempat ini. Baik bang? Baru? Ada ya? Ayo, okey. Okey, ini bayaran kita masuk dulu. Kereta dengan kita dulu. Okey, kita dah sampai Lubuk Talan. Ini dia punya kris. Kris Lubuk Talan. Hari ni memang ramai. Ramai, lepas tu hari ni pula berangin pula. Jadi kita tengok lah. Lubuk Talan.
Parking memang penuh hari ni, atas penuh, tengah, belakang penuh. Dia orang boleh berkempen di sini. Ada ruang untuk pacak kemah. Dipacak ala kemah ni. Kat sini pun ada gerai atas ni. Ada jual goreng-gorengan, air. Kalau kebulok, bolehlah datang atas ni minum, makan. Memang ramai hari ni orang. Tengok Nissan lagi. Siap bakar-bakar lagi. Aku punya Maggi ni kan. Akak nak tak Sofia. Ada yang matang ni tanya. Okay, sekarang dah ada perubahan ni. Boleh buat kemah kat sini. Ada tapak sini. Dulu ini hutan. Satu dia buat tapak kemah. Berkatalah dengan air tu. Okay. Air sungai Kayan. Dari sini kau boleh berapa kemah dia pacak lah. Bayaran tu kemah tak pasti. Inside sampai ke atas sana. Bawah ni pun ada punya tangga pun ada konsep sini. Okay, turun-turun tadi ada pula geng geng ni parking sini. Katanya daripada ni lah, daripada Selangor. Okay, cuma nak gerak lah. Lepas ni kita kena cendol pula. Tekan rembau. Ya, kita kena cendol legend rembau. Dia letak dekat pekan rembau ni. Kita tak tahulah ayah ni buka. Kalau buka hari kita kena cendol. Okey, ni bentuk Minang Ini dulu pejabat ni. Sekarang tak pasti apa fungsi dia lagi. Wanted ni pekan dia tak seberapa besar, tapi kalau perayaan hari raya memang pekan ni akan jam. Kalau tidak, inilah rupanya. Kalau raya memang tak boleh lalu ke sini jam. Jadi kita kena dulu cendol payah. Nampaknya tutup hari ni. Kena payah tutup. Dah tak ada ikan dah. Ikan pun nak menyuruk. Tengah belen-belen ni dulu. Ni pasar baru Rembau. Lama tu tak pasti ke mana. Tapi ni yang baru lah. Dia dekat sini lah kot dulu. Ni tak perasan sangat mana tempatnya. Ni yang dah sangat hari orang pun jaga pun dah kurang lah. Okay, jomlah kita orang Pekan Rembau ni dulu. Apa yang ada.
Ni ada pekan dia. Tutup ya, jadi kena masak lomak pula. Dekat dengan highway betul masuk Pedas Tinggi ni ya. Ini yang kata sedap. Jadi kita je parking dulu, lepas tu kita pakai masak lemak saja api. Lumayan. Kita depan sana pun ada juga, ada dua tempat makan ni. Kita tengok dulu mana yang boleh tepat. Okay, kita makan kat sini lah. Malam tadi penuh. Ini pun sama juga. Masak lomak dari Sepang ada. Induk Salai. Masak lomak. Okay, kalau ikut masak lemak dengan pilih sambal hijau. Okay, ini dekat Induk Salai dekat dengan highway.